Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan unboxing dan review sedikit penggunaan satu produk yang saya beli daripada Shopee, iaitu Electric Heating Pad Extraction, atau dengan kata lain bahasa Melayunya, tika yang ada pemanas. Tika yang ada pemanas, kurang lah. Bentuk dia macam kotak dia. Kita unboxing dia. Kotak luar dia macam ni. Pemanas dia, size dia ni tak besar, kecil je. Okay, size dia ni. Okay. Tak ada luaran dia. Okay, kita buka kita buka sama-sama. Yang dia macam ni, plastik. Saya dah buka dah, saya dah cuba. Alhamdulillah fungsi dengan baik buat masa ni. Kita tepikan kotak dia. Ini dalam keadaan dia plastik dia macam ni. Dalam ni pun dia ada, kita tak bawah jap. Dalam ni pun dia ada manual dia. Saya buka manual dia di sini. Manual dia dalam bahasa Inggeris. Ini manual lah, kita kalau boleh baca dalam bahasa Inggeris ni. Okey. Kalau tengok sini dia ada 10 temperature yang kita boleh adjust. Daripada 30 darjah Celsius sampai 70 darjah Celsius lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu dia ada setting masa untuk automatic off 40 minit, 90 minit atau 120 minit. Okey. Macam ni. Kalau tengok sini, dia boleh dia punya tika ni kan, boleh dibasuh dengan washing machine lah. Ikut sini lah. Bagi saya, rasanya saya tak adalah basuh dengan washing machine kot kalau sendiri pakai macam tu. Okay, dia punya manual lah. Tengok ni. Macam saya ni, tak silap saya, yang saya beli size dia adalah 30x60 cm. Ok, ni dia punya controller, rupa controller dia. Ok, tengok ya. Jom kita buka dia. Kita pikan dia. Bukakan dia. Dia dah hantar dalam keadaan plastik macam ni. Kita buka. Kain dia macam kain baldu je, lembut je. Ini tempat dia punya power supply dia, masuk sini. Ini kepala dia gini-gini, kepala plug dia, kepala soket dia tu untuk sambung. Dalam ni macam ni. Ukuran dia macam ni. Okey. Ngam-ngam saya letak kat lantai. Dia punya ni macam ni. Ni minta maaf lah, saya dah terbuka, ada buka dia dah macam lagu sikit lah. Cuma saya tunjuk lah. Macam saya beli ni, kepala dia kepala Malaysia lah, UK plug. Punya ni. Okey. Ini dia punya controller lah, controller dia. Masuk Dia punya ni kurang macam ni size dia. Okey. Dia punya ni kita akan sambung dekat sini lah. Ni dia punya tu. Ini kita sambung kat soket kita lah, macam tu. Okey, kalau tengok sini, sambungan dia macam ni. Macam ni je. Kita ambil ni. Ni punya kepala kan, dia punya kepala dia macam ni. Kan? Kita tengok line dia tu, kita masukkan je. Macam tu. Okey. Sekarang ni saya nak ambil pita pengukur untuk kita ukur dia punya saiz dia. Okey, kalau ikutkannya, saya tak silap saya, ukuran yang saya beli ni 30x60. Jom kita ukur. 30x60. 30 kurang satu kaki kali 60. Kalau ikut ni kurang sikit 60 ni. Dalam lebih kurang lah 59 cm. Kurang lah 30 kali 59 cm. Okey. Sekarang ni saya akan sambungkan plug. Kita nak tengok macam mana kita sambungkan plug. Plug dia kat belakang tepi ni. Saya nak sambungkan plug dia. Plug tu sekejap. Sambungkan plug dia. Dia hidup macam tu. Okey. Ni button power on dia. Ni dia punya suhu, ni dia punya masa timer. Kita countdown dia nak berapa minit dia nak auto off. Kita on, kita tekan power ni. Tekan power dia macam tu. Bila kita power on, dia automatic, dia akan set masa pada 45 minit untuk dia akan automatic off. Dan 6 saat. 6 pemanasan nombor 6. Kita tutup dulu semula. Kita pakai termometer untuk cek. Okey, sekarang ni kita nak cek
Alamak, tak nampak dah pula, tak fokus. Okey. Kita ambil suhu mode dia permukaan. Silap. Permukaan. Okey. Tekan permukaan lah. Kita tengok sini. Suhu dia adalah 30 darjah Celsius. 30 darjah Celsius kan? 30.5. 30 darjah Celsius lebih kurang. So permulaan dia kita on. Kita biarkan dia panas. Kita start dia automatic tadi, kita on, dia terus level 6 kan, kita tengok dia naik tak suhu. Okey ya. Nampak, fokus. Okey, 30.9. 31, kita dekatkan sikit. 31.1. 31.5 ni makin naik. 31.9. 32.6. Dia makan naik sebab dia panas. Dia sedang manaskan. 32.8. Okey, nanti kita update lagi. Sebenarnya apa fungsi benda ni? Dia banyak function. Antaranya untuk orang perempuan kalau datang bulan kan, kadang-kadang dia ada sakit bahagian perempuan lah. Ini membantu. Dia macam bantal tu juga. Bantal tu macam ni. Bantal air panas tu macam ni. Dia pun ada juga benda ni. Ini dia punya yang pakai soketnya ni. Okey. Ini nampak bantal soketnya ni. Okey. Macam ni kat function dia. Cuma yang ni elektrik pas. Cuma elektrik. Tapi yang ni jenis dia kena pakai automatic, kena pakai selalu lah power socket dia tu. Okey. Function dia lebih kurang macam ni juga. Sebenarnya pemanas untuk macam saya beli sebenarnya untuk saya ada sakit belakang, tulang pinggang saya macam slip disc. Saya beli ni untuk selesai lah, untuk rasa lebih selesa lah pakai benda ni. InsyaAllah macam nak menuam jugalah. Sebab ada masa kita punya badan ni tak berapa, urat kita tak berapa sedap, saya akan cuba untuk gunakan alat ni lah untuk memberi keselesaan lah. Kita ukur berapa dia punya suhu. Okey. Suhu sekarang ni 35.9. Tengok sini ya. Kalau boleh baca 35.9. Nampak. 35.9. Okey. Cuba kalau saya yang naik 36. Cuba kalau saya upkan lagi. Rasa ni masuk suam ya. Kita upkan lagi suhu dia. Tak up lagi suhu dia. 7. Kita pergi maksimum lah. Senang. Biar dia laju. Maksimum kita naik ke bawah 10. Maksimum dia. Kita tengok. Oh, panas dia lagi. Ya. 38. Sebenarnya saya selalu ukur ni sebab saya tak tukar mode pada alat time dia bukan suhu badan. Ya, suhu sekarang ni 36.9 suhu dia. 6.9. Kita tengok berapa boleh suhu dia. Kalau ikut dia kata 70, tak tahulah. Boleh dapat 70 darjah Celsius tak? 7.6. Kita biarkan dia sekejap. Okey. Nanti saya update. Okey, jom kita sambung ukur. Apa yang saya dapat perhatikan, tak tahulah termometer saya ni problem ke apa, ada tempat yang suhu dia adalah 38, ada tempat suhu dia kat sini suhu dia 40, ada suhu dia 39, 41. Yang dekatkan kot, dapat bacaan yang lebih tepat. Satu. Dia pening kot. Macam tepi tu suhu dia dapat 48.5. Okey, setakat ni itulah bacaan paling tinggi, 48.5. Sebenarnya kita pijak ni rasa suam-suam selesa, rasa selesa. Kalau ikut sini dia tulis daripada 30 darjah Celsius sampai 70 darjah Celsius dah. Dia punya maksimum 70 darjah Celsius dah. Kalau sebenarnya kalau dapat 60 pun dah terror dah. Tapi maksudnya macam itulah. Okey.
Saya rasa itu saja kot saya nak review. Memang seorang-seorang rasa dia tak panas sangat. Cuma alat ni kalau boleh berhati-hatilah bila nak pakai. Sebab kita risau ialah benda elektrik kan. Kalau boleh kita janganlah sambil pakai ni kita tidur. Takut kan, ialah benda ni kan benda beli pun murah. Jadi kita nak safety, kalau boleh kita sedarlah pakai. Jangan kita pakai untuk tidur, rasa macam kurang selamat lah pula. Untuk anak-anak kecil ke janganlah. Kalau boleh kita pakai untuk diri kita sendiri saja yang dewasa ni, sebab kita lebih tahu bahayanya barang-barang elektrik ni lah. Jadi bagi saya, alhamdulillah, rasanya pukul belakang pula, rasanya saya boleh syorkan lah untuk beli. Kalau anda ada minat untuk membeli apa, tikar panas ni, boleh cubalah beli. Boleh cuba try. Alhamdulillah, rasa dia selesa suam-suam gitu. Mungkin bantulah kalau siapa-siapa macam saya ni ada sakit urat, saya akan cuba pakai dia. Lepas tu saya akan review lagi. Mungkin akan datang saya buat video, akan update review berkenaan tikar ni lah, tikar pemanas ni. Macam mana akan datang mungkin tak tahan lama ke apa ke, nanti saya akan update. Jadi jikalau anda semua berminat untuk membeli electric heating pad ni, bolehlah tekan link description di bawah, di video di bawah kalau minat. Dia buat setakat ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.